Hujan tadi lebat ni henti dah. Kita hari hantar ke sekolah Indonesia ke KM. Lepas tu kita sekarang nak ke Taman Sepanggar, ada 3 je. Ya, baru lepas solat dekat masjid di apa? Masjid Al-Falah ARP. Hujan dah berintik. Lepas kita di lunch ni. Lunch dengan susu. Lunch dengan susu dengan biskut oat crunch. Wow, jam kerja dah. Banyak nak pergi Hadi. Lepas tu KM ada Hadi. Lepas tu terus ke sekolah Indonesia. Di apa tu, W24 ada. Dah ada, dia kasi dah. Kira dah saya collect. Baiklah. Mana? Aku lebat hujan. Tu dia. Hujan tadi lebat ni henti dah. Kita hari hantar ke sekolah Indonesia ke KM. Lepas tu kita sekarang nak ke Taman Sepanggar, ada 3 je. Lorong 1B, 2C dan lorong 3C. 3 je. Lepas tu kita ke Sabah Port. Ada apa tu? Macam ada Petronas, ada Shell ke betul. Ada simen. Sepakar kemikal tak pasti. Kena cek balik. Okey. Kita shortcut je naik sini. 1A tak ada. Okey. Ini jalan yang diorang buat ni, bukan jalan rasmi ni, jalan yang tak rasmi ni. Yang diorang buat, orang kampung buat senang sikit nak shortcut ke belakang ni. Senang nak keluar. Dulu teruk tu. Sebelum tu simen ditaruh batu gitu, tantai hujan dengan lumpur, dengan becaknya, lubang-lubang ya. Jadi ada yang tak tahulah, ada orang tu dia sumbang apa, duit beli batu, beli simen. Okeylah, alhamdulillah dapat guna orang ramai, dapat pahala untuk dia. Okey, kalau yang berpakat ramai-ramai tu ada yang baru baik dapat lah, sama-sama dapat pahala. Orang berlalu lalang memudahkan apa, jalan orang shortcut. Okey. Okey, selesai Taman Sepanggar. Kita nak ke Sabah Port. Sabah Port. Lepas tu kita pergi ke MyGas. Lepas tu LPG dulu ada 2 ni. Lepas tu MyGas. Lepas tu ada Shell Timur. Lepas Shell Timur tu tadi ke Gentisan. Tu ada kedai Royani. Gentisan tu ada COD Gentisan. Okey, hujan dah reda lah. Dah jerintik gitu je. Tak ada banyak dah. Jerintik tu macam hari macam nak buka langit tu. Macam cerah tu nak buka langit. Okey, kita pelan-pelan pergi ke Sabah Port. Okey, kita dah selesai di Sabah Port. Kita nak ke apa tu, LPG MyGas Shell Timur. Okey, lepas tu ke Gentisan. Oh, panas dah. Sudah 20
8 darjah. 28 darjah. Oh, okey. Dah nampak apa? Langit biru dah. Oh, okeylah. Alhamdulillah. Itu dah kasih sejuk kejap je. Kasih apa, basah bumi sejuk. Alhamdulillah. Okeylah. Okey, kita dekat depan Masjid Nurul Huda, Kampung Getisan ni. Tunggu budak kita telefon tadi. Ada dia. RM10 berapa sen tadi? RM10 17.81 sen. 17.81. Okey. Tunggu dia jap depan masjid ni. Mana dia ni? Jalan Melenggang ni. Lepas kita hantar ni. Masuk ke banyak dia ni pun. Kita rekod dulu dah. Makin dulu. Okey. Oi, keluar panas dah. 28 darjah baru ni. Budak tu dah datang ambil tempat sana rekod tadi. Cerita barang ni. Apa tu? CDM. Tak banyak ni sikit je. Kita pergi hantar ke Nurul Huda ni, Nurul Huda barang biasa kita ni. COD satu lagi dekat apa tu, Sabah Beach Resort mana tu, Prison Delania. Satu lagi saya dah WhatsApp dia, dah balas okey. Harapnya dia okeynya okey lah. Kadang-kadang itu okey. Pergi tak apa tu, pergi sejak terus. Dan sebelum raya haji gitu, pergi sejak terus. Telefon tak ngangkat sampai sekarang pun sejak terus WhatsApp. Aduh. Kalau tak dapat marah. Sorry bang, saya ni balik kampung ke dah sempat ke gitu. Sebab abang lewat ke apa. Ni pakai senyap terus. Kita pergi masuk cari tu. Aduh. Susah. Alhamdulillah 2:28 minit petang. Selesai sudah kita di apa tu, markas semua base TLDM ni. So nak keluar pergi ke Karambunai. Tak banyak sini ni. Markas satu je, blok 6 je. Blok A6. Tapi dah keluar ke Karambunai tu. Karambunai ni ada 2-3 fasa. Lepas tu keluar pergi Jabatan Laut banyak tu. Ada satu lagi dekat sebelah Nava Mas tu. Satu. Lepas tu Jabatan Laut lah. Jabatan Laut lah. Macam itu je lah. Okey. Last sampai Jabatan Laut. Beres. Oh, nak hujan lagi tu, nampak gelap lagi. Oh, sambung nak hujan lah. Datang balik. Datang semula dah. Okey. Tunggu dulu. Aku sampai rumah dulu. Ada satu lagi. Tadi ada satu yang tak masuk scan. Waktu kita ada lagi scan don't job lagi. Ada satu, ada dua. Jadi dua lah. So jadi 89 lah total hari ni. 89 tolak apa tu satu. Yang tu yang fail tu dia nak saya collect. Jadi 88 kawan-kawan. Okey lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita sambung lagi di lain hari, InsyaAllah esok Jumaat. Peace. Assalamualaikum.